antara tanda seseorang itu dekat dengan Allah adalah kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang percakapannya. Umat Rasulullah hari ini banyak makannya, kedai banyak, menu banyak. Diabetes paling tinggi di Asia, Malaysia. Dalam Malaysia pula yang paling tinggi diabetes, Kedah. Malu orang Kedah. Beras banyak, makanan murah. Di antara tanda orang itu hampir dengan Allah, rapat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, kurang tidurnya, kurang makannya, kurang percakapannya. Baru sejak tadi saya dengar seorang tabi'in dalam kitab Ibnul Jauzi, Sifatus Safwah. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah, dia himpun orang-orang yang hebat. Tadi baru saya dengar seorang tabi'in tidur satu hari 2 jam. 2 jam saja. Kita 12 jam, 2 juga, satu di depan. 12 jam. Tabi'in yang disebutkan dalam buku tadi, Sifatus Safwah, keseluruhan tidur beliau siang dan malam 2 jam. Dan kurang percakapan mereka. Sebab tu tuan-tuan jangan kecil hati kalau tuan-tuan duduk dengan alim ulama yang Rabbani tapi dia tak bercakap sangat. Jangan kecil hati. Kalau kita faham, kita orang belajar, kita tahu itu sifat dan ciri orang beriman. Kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang cakapnya. Tetapi hati mereka kaya dengan zikrullah. Imam baca tadi, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yang menciptakan hati ialah Allah. Malam ni saya mengutarakan satu perkara, iaitulah saya dan tuan-tuan tak tahu di mana hati yang memang ada dalam tubuh kita. Jadi kita bercakap dalam hati, kita bersembang dalam hati, kita berzikir dengan hati, kita selawat dengan hati, tapi kita tak tahu di mana hati. Kalau dibelah tubuh kita 1000, kita tak jumpa hati itu. Pencipta, arkiteknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi tahu satu rahsia di dalam Al-Quran tentang hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat ni boleh print berserta terjemahan lekat dekat pintu nak masuk bilik rumah. Maksud dia Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ni bukan hadis, ini ayat Quran. Sebab tu imam baca dalam solat tadi. Kalau hadis tak boleh baca. Ayat ni Allah bagi tahu tentang hati bahawasanya ketahuilah. Ketahui siapa? Bukan kamera. Bahawasanya ketahuilah, bukan pintu. Bahawasanya ketahuilah wahai manusia, bizikrillah, dengan sebut nama Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang.